Aku termenung jauh tengok matahari terbit celah-celah gunung. Antara momen yang susah aku nak gambarkan. Memang tenang sangat-sangat. Tu, dia punya batu karang dia pun gemas babe. Apa pun tak tahu nak cakap apa, memang mind blown gila lah. Air dia pun biru. Memang best. So sekarang aku menuju ke satu tempat yang di mana kita boleh lihat view sunrise daripada atas bukit. Inilah dia kontrak yang kita akan naik. Dia bawa kita sampai ke atas kafe, restoran Katong tu, and then kita boleh tengok view bawah. Oh, diorang semua naik kat belakang, aku special sikit. VIP naik ke depan. Naik VIP adik naik tu. Sana tu panas. So hot today ah. We arrive here. Kita sampai. And then sampai sini, aku tengok mana tempat dia. Rupanya kena jalan kaki lagi ke depan sikit. Nampak tak? Belakang ni, oh ramai. Let me present to you view from here. Kesimpulan cerita ni, bagi aku lah, aku rasa kalau kita duduk dekat ataupun bercuti dekat Krabi ni memang berbaloi. Sebab aku spend pun dalam RM1,500 atau RM2,000 macam tu untuk aku sampai daripada Hat Yai, Phuket dan Krabi.